Terdokor. Nak beli ni pun dah marah. Boleh, kita dah tua. Dia tua pun nak beli juga. Kenapa korang ni gaduh-gaduh dari tadi ni? Terdokor nak bantu ni. Kita dah tua, nak beli suplemen buat apa? Dah tak payah nak gaduh-gaduh. Jom. Dah tua pun gaduh-gaduh. Wan beli je apa-apa Wan nak. Nana belanja. Jom. Oi, nak. Kau Wan nak beli suplemen tadi kan? Jom. Sana. Ya mustahak dia ambil. I know. Wan laju je jalan. Untuk suplemen Nana ambil Kitsui, okey? Ni local brand yang trusted and selamat tau. Ni dijamin halal and daftar KKM. Collagen nak? Wan pun dah putih macam tu kan. Ambil makan putih. Fokus betul orang pilih. Kita beli putih. Wan. Kita layankan je lah. Dia ada banyak sangat pilihan ikut keperluan kita. Vitamin C and Shine. Boleh tak Wan ambil ni? Boleh. Ambil je lah apa-apa yang Wan nak. Ada duit ni, beli banyak ni. Nak beli bodak ke apa? Nak stick ke? Banyak weh. Lepas Miro dah settle bayar semua, jom balik. Barulah nampak dua-dua ni happy. Sampai je rumah, jom kita unboxing apa yang kita beli. Ni Nana punya IKEA nak nampak gebu-gebu. Untuk keperluan loose weight ni Nana belikan untuk mama. Yang lain Wan dah bawa balik. Okeylah geng, bye.